Terkini, kanak-kanak 10 tahun dihanyutkan arus deras di puncak alam. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun dikuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam longkang dan dihanyutkan arus deras dalam kejadian di Bandar Puncak Alam petang semalam. Insiden tragis itu berlaku sekitar jam 3.30 petang ketika kawasan berkenaan dilanda hujan lebat yang menyebabkan paras air meningkat mendadak. Pihak Bomba dan Penyelamat Malaysia menerima panggilan kecemasan pada jam 7.47 malam sebelum menggerakkan sepasukan anggota dari Balai Bomba Bestari Jaya ke lokasi kejadian. Sehingga kini, operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan bagi mengesan mangsa walaupun berdepan cabaran arus air yang sangat kuat di dalam sistem perparitan tersebut. Orang ramai khususnya ibu bapa dinasihatkan supaya lebih berwaspada dan memantau pergerakan anak-anak ketika musim hujan bagi mengelakkan mereka bermain berhampiran longkang atau parit besar yang boleh mengundang bahaya. Semoga mangsa segera ditemui dan urusan pencarian dipermudahkan.